Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak buat reaction on video Cerita Hantu season 4, episod 4, Security Guard diganggu oleh jin bangunan, which is from my favorite YouTube channel UXM. So before that, let's jump into our intro. Dia cek CCTV sebelum buka pintu. Kerik sial. Macam gitu je di kepala. Saya Nabil. Saya replace abang hari ni untuk abang yang shift. Ni flashlight. Ni yang okey. Okey. Kau pakai kad ni, tap masuk pintu-pintu. Oh, ni kad dia. Okey. Sistem kat sini semua sama macam tempat lain kan? Abang okey tak? Macam tak sihat je saya tengok. Okey. Bang. Air bang. Kena dia. Flashlight ni boleh pakai, tak pakai kecil. Oh, terang. Okey. Sistem dia cakap sama eh. Aduh. Oh. Banyak ke apa CCTV dia? Mana-mana di sini. Aku rasa ni bangunan yang agak besar lah sebab dia kata CCTV banyak kan. Besar juga. Usually bangunan yang besar je yang banyak CCTV ni. Yang kecil-kecil tu buat apa dah nak letak CCTV banyak-banyak. Roger. Oh, petrol. Aduh. Besar juga tempat ni. Oh. Siapa pula yang duk rajin nak menari tengah malam?
Macam gitu eh? Jangan kata tiba-tiba dia menari dekat Bukan boleh tu USM punya channel. Bahaya siut. Aduh, besar juga building dia ni. Penat juga aku jalan. Tadi tingkat berapa dia joget dia? Tingkat 4 kan? Tingkat 4. Apa joget malam-malam ni? Ui, masih lagi berjoget. Apa kena dengan budak ni? Ada show lah tu besok. Praktis sampai pukul berapa dah ni? Macam orang gila. Dia punya positif tu tahap. Coming. Tapi dia punya outfit tu ala-ala Indonesian dancer tau. Pasal apa tak cek CCTV dulu? Alahai hang ni. Berani semacam. Ketuk. Abang tadi nak air dia ke? Tak ada Cepat ke pada belah? Cek sini. Serius lah, tak ada. Lari ke apa dia ni? Cek CCTV. Cek CCTV dulu. Luar pintu ada CCTV. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Sialah, dia menari depan pintu, Mat. Dia menari depan pintu, Mat. Guard post 1, I'm in the toilet right now. I will patrol later. Hang tu jugalah nak kena buat blocking kali kedua. So guys, hampa rasa siapa tu yang menari di tengah malam tu? Oh, macam brother tu kata ada orang tengah praktis untuk show esok. Tapi macam mana dia boleh tahu kata brother tu tengah tengok dia through the CCTV? So yeah,
That's all for today guys. Thank you for watching. And for those yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan notification bells guys kalau hampa nak tahu video terbaru yang aku upload. So, dadah!